Mereka dah senang berpuluhan tahun. Kau jangan nak besar kepala. Ini bukan negara bapa kau punya negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok macam mana agresif yang menjerit-jerit ni. Pertama, saya nak kita kena faham ini bukan isu perkauman. Saya minta kepada masyarakat Melayu, masyarakat Cina, masyarakat India yang ada dalam negara kita, jangan bila ada kerja-kerja yang melanggar jenayah, melibatkan jenayah, buat perkara yang di luar batasan, tapi oleh kerana ada nampak, yang sana tu wajahnya wajah Melayu, yang sana ni wajah Cina, jadi terus main sentimen perkauman. Tak. Dalam negara kita, kita hidup berbilang bangsa. Ini maksudnya, dalam agensi juga ada masyarakat Cina, India dan Melayu. Dalam masyarakat juga ada masyarakat Cina, India dan Melayu. Cuma dalam satu-satu insiden itu mungkin boleh jadi kebetulan. Contoh, tiba-tiba ada majlis bandaraya ataupun majlis pemandaran tangkap ataupun rampas peniaga Cina ataupun peniaga Melayu. Kalau penguatkuasa tangkap peniaga Melayu, kita tak sebut pula perkauman. Kita sebut, ini salah guna kuasa dan sebagainya. Tapi bila penguatkuasa tangkap masyarakat bukan berbangsa Melayu, dikira perkauman. Please lah, tolong jangan kita jadi double standard lah. Janganlah kita tak berfikiran positif lah dalam bab ni. Sebab negara tidak akan maju kalau kita masih lagi menunding kepada ke arah bangsa. Kita tidak boleh melanggar perlembagaan. Kita tahu dalam rukun negara, pertama kepercayaan kepertuan, kedua kesetiaan pada raja dan negara, ketiga keluhuran perlembagaan, keempat kedaulatan undang-undang, kelima kesopanan dan kesusilaan. 5 perkara rukun negara ni yang kita belajar ketika kita pergi sekolah. Ini yang kita belajar, ini yang kita tahu. Saya yakin mereka yang ada dalam video ini adalah orang yang pergi ke sekolah dan memahami akan rukun negara dan memahami akan perlembagaan. Itu wajib. Sebagai rakyat Malaysia, siapa-siapa yang duduk dalam negara kita wajib tahu tentang rukun negara dan wajib tahu untuk perlembagaan. Walaupun dia bukan orang berilmu sekalipun, dia wajib faham. Sebab apa? Dia duduk dalam negara di bawah bendera Malaysia. Bila sebut saja Malaysia, bermaksud kita hidup dalam berbilang bangsa, hidup dalam berbilang perpaduan, kita hidup dalam saling menjaga keharmonian dan perpaduan, dan juga menjaga tata lusilah dalam kita punya perhubungan falsafah, dalam perbahasan, dalam perdebatan. Dalam isu ni saya pun tak faham. Dia macam ni yang mudah. Ada perkara yang penguatkuasa buat perkara yang kita rasa, ini di luar batasan. Kita rasa ini perlu diperbaiki, perlu ada toleransi. Itu betul. Ada perkara yang kita memang di semua yang Malaysia pun kita akan kata ni orang meniaga kecil, dia pun di kaki lima pun apalah sangat nak ganggu. Sebenarnya isu di tanah, di Pahang, di Raub ni yang dicuri, yang diambil oleh pemilik ataupun pengusaha durian Musang King ni dah lama sangat sebenarnya. Saya rasa agensi penguatkuasaan Majlis Daerah Negeri Pahang ni dah lama toleransi. Saya rasa cerita ni dah pernah bangkit pada tahun 2021. Pernah bangkit pada tahun 2020. Sekarang 2022, 23, 24, 25. Dah sebenarnya saya rasa nak kata beri masa dah 4 tahun. Saya rasa dah beri masa dah. Tolonglah. Pertama saya nak beritahu, saya adalah orang yang inginkan perpaduan. Tapi bila saya tengok korang jerit-jerit dengan penguatkuasa, terjerit-jerit, termaki-maki. Contohlah, saya ambil satu contoh. Kau ada rumah, tiba-tiba orang pergi tanam pokok mangga dekat dalam pagar rumah kau. Lepas dia dah tanam pokok mangga pagar dalam rumah kau, tiba-tiba mangga tu berbuah. Mula-mula tanam benih, lepas tu naik kepada akar naik kepada pokok naik kepada daun naik kepada buah. Tiba-tiba buah engkau dah berbuah, engkau boleh cakap dengan tuan rumah, toleransi lah, beri masa lah, ini kan buah saya. Boleh ke macam tu? Boleh. Pokok tu dah berbuah, lepas tu engkau pergi cakap dengan tuan rumah tu, beri masa. Ini adalah perniagaan yang kita sedia maklum. Musang King ni adalah satu buah tempatan. Aku nak tanya engkau lah, selama engkau untung, kau bagi kerajaan ke? Engkau bagi kepada agensi itu ke? Engkau bagi kepada Kesultanan Negeri Pahang ke? Engkau bagi kepada raja ke? Engkau bagi kepada sultan ke? Engkau ada bagi bahagian mereka ke? Tak ada kan? Jadi sekarang ni, tanah tu bukan tanah kau. Jadi kenapa pula engkau nak bising-bising, nak mengamuk-ngamuk? Orang dah beri masa kau dah bertahun-tahun. Sebagai wakil adun atau wakil rakyat situ pun, janganlah jadi manusia yang seolah-olah membelakangkan undang-undang. Gila ke apa? KPTG, Majlis Bandaraya, Majlis Pemandaran yang terlibat semua datang nak ambil hak kerajaan balik tau. Kau tak boleh sebut kau peneroka. Kalau kau nak jadi peneroka, kau pergi tu tahun 1950, 60 kau pergi jadi peneroka. Tanah tu milik kerajaan. Kerajaan dah bagi masa. Kerajaan dah bagi kau tempoh. Bagilah balik pada kerajaan.
Senang hati. Durian Musang King ni bukan harganya murah. Bermula dengan harga RM38 di Kuala Lumpur ni. Sehingga saya dapat pernah dah terima beli harga RM65 saya rasa. 1 kilo bang. Aku rasa perniaga pengusaha yang memiliki kebun durian ni dah kaya raya, dah jadi jutawan dah pun. Tiba-tiba kerajaan nak ambil balik, agensi datang nak buat penerbangan, nak cantas, engkau maki dia, engkau sound dia. Ini bukan negara bapak engkau punya negara. Ikut undang-undang. Jangan ikut suka hati engkau. Kita ni rakyat marhain. Gila ke apa? Tanah tu tanah kerajaan. Lainlah bang, itu perumahan, perumahan rumah setinggan ke. Itu pun dah kira salah. Kerajaan baik hati bagi kita rumah, bagi kita ni semua dan sebagainya, rumah pasapuri dan sebagainya. Ada pertukaran dan sebagainya. Tapi sekarang ni kebun durian kau tu bagi kau kaya. Kau dah lama mengambil hak bukan milik kau. Kalau orang tanya kenapa semua yang Malaysia tak turun ke raup, saya wallahi, kalau KPTG, kalau Majlis Pemandaran, kalau Majlis Negeri Pahang, kalau pihak polis perlukan sokongan untuk kita menyuarakan untuk turun padang, saya akan turun padang. Saya akan bersama-sama. Pasal apa? Kenapa saya tak boleh turun? Sebab hari ini kerajaan negeri, Majlis Pemandaran, PBT ada kuasa penuh untuk ambil balik tanah tu. Kalau kita datang nanti macam charge gangsterism pula. Kalau kita datang kepung tempat tu pula, kan berlaku jenayah, memukul, ada berlaku kecederaan, mungkin membawa maut dan kematian, kita pula kena cas. Jadi saya bagi tahulah, saya sarankan kepada Majlis Negeri Pahang, kita pun yang di bawah dulia di tuanku kita, Sultan Abdullah, Sultan tuanku Negeri Pahang, dah bertahta pula, dah memberi koman, jangan melanggar undang-undang. Berikan balik hak negeri Pahang. Bagi balik lah. Tu raja dah cakap lah tu. Kau jangan langgar raja. Raja dah beritahu. Bagi balik. Kita sedia maklum. Itu pun kira formal lah. Itu kira baik lah Sultan Negeri Pahang cakap elok-elok. Bang, kalau kena kepada orang Melayu atau orang India atau orang Cina pergi ceroboh tanah orang, bang, dah kena keluar parang bang. Dah kena katok dah. Dah kena bedal dah. Ni kira baiklah kerajaan negeri bagi masa, bagi tempoh. Kau nak pampasan? Tengkorak kau nak pampasan. Engkau dah kaya raya dengan durian dusun sebesar itu. Berapa ekar dah kau punya mendapat keuntungan setiap tahun. Setiap bulan memiliki hasil. Engkau punya perniagaan setahun tu boleh makan 10 tahun punya makan. Tiba-tiba Majlis Bandaraya datang nak ambil, engkau nak segah pula. Dalam isu ini saya menyokong penuh kepada Majlis Pemandaran. Kerana mereka tidak buat kesalahan. Bang, takkanlah sampai Majlis Pemandaran Negeri Pahang sampai kena bawa polis, bawa AK-43. Nak tebus, nak ambil balik milik kerajaan negeri. Sampai bawa AK-43. Bermaksud hutan itu memiliki sesuatu yang terselindung dan amat membahayakan. Saya rasa masyarakat di negeri Pahang tahu perkara ini. Laporkan benda ini kepada Bukit Aman supaya bertindak untuk siasat hutan tersebut. Kenapa mereka bersungguh-sungguh untuk tidak membenarkan kita masuk ke dalam. Apatah lagi kepada Majlis Pemandaran. Kenapa? Siasat. Saya cadang siasat. Jadi insya-Allah kepada penguatkuasa Majlis Negeri Pahang, jangan takutlah. Kita rakyat bersama dengan awak. All the pertubuhan dekat seluruh Malaysia, sama ada dekat kalangan Melayu, Cina, India, bersama dengan you. Jangan risau. Siapa yang suka hak mereka dicabul, siapa yang suka hak mereka dicuri, siapa yang suka hak mereka diambil, tak mungkin kepada pengusaha kebun-kebun durian tu. Kalau rumah engkau, kita datang, kita tanam satu pokok bunga pun aku rasa kau dah hambat pakai parang. Kalau kita naik rumah, kalau kita bina kebun, kalau kita bina macam-macam, kau marah ke tak marah? Marah kan? Jadi kau jangan marah bila orang nak ambil hak dia balik. Itu milik rakyat Malaysia. Itu milik masyarakat negara Malaysia. Itu milik kerajaan negara Malaysia. Jadi kau jangan nak besar kepala. Kepada semua pertubuhan-pertubuhan di negeri Pahang, tolong bantu, tolong protect, tolong bersama dengan Majlis Pemandaran Negeri Pahang. Kita semua bersama anda. Tak payah gentar, tak payah takut, gempur. Gempur habis-habisan. Kalau perlukan perlindungan 100 orang, 200 orang, 300 orang, berikan saja. Berapa nombor yang diperlukan. InsyaAllah, dengan izin Allah, dengan panggilan, insya-Allah dengan gerakan kita berkumpul. Tapi dengan syarat
itu atas permintaan Kerajaan Negeri Pahang, itu atas permintaan Majlis Pemandaran Negeri Pahang, itu atas titah Tuanku Sultan kita Negeri Pahang. InsyaAllah kita bersama. Kita ambil balik hak kita. Kita ambil apa yang kita miliki, yang patut kita miliki. Mereka dah senang berpuluhan tahun. Cukup-cukuplah. Yang bagi chance kepada mereka. Kepada masyarakat Melayu, Cina dan India, don't make all this thing as a sentiment perkauman. Jangan. Kenapa jangan sebut? Kerana anda telah membuatkan hubungan baik di kalangan adik-beradik orang Melayu, Cina, India ni dengan baik, aman, harmoni, damai. Tapi kerana engkau membuat pelecehan di sosial media, engkau membuat pelecehan di media masa, menyebabkan kita ada berlaku perbalahan, panas hati, panas mata, hati kita rasa berdengung-dengung nak berlawan, nak berperang. No, jangan. Ingat, masyarakat di kalangan apa yang saya sebut tadi, mereka yang untung. Mereka ni berapa kerat je yang untung jutaan ringgit. Kita tak dapat apa-apa. Jadi buat apa kita nak protect, nak sokong? Bang, dia jual durian bang. Durian yang 1 kilo harga RM38 hingga RM68. Tak jauh beza dengan kau beli emas. Satu biji durian pun dah dekat 1,5 kilo. Kalau durian besar tu. Jadi kau bayangkan. Dah tak jauh beza dengan emas. Aku pun tak tahu. Kenapa harga durian naik daripada dulu 1 bakul boleh dapat RM10. Boleh naik. Alasan dia apa? Nak kata tukar baja. Tak tahulah. Saya nak beritahu kepada Kerajaan Negeri Pahang. Please, kami bersama anda. InsyaAllah. Assalamualaikum.